Cahaya ini ada tersimpan sebagai amanah dalam rahsia dada kau sendiri, sebab asal-usul roh manusia itu diciptakan oleh Allah daripada Nur Muhammad. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, roh manusia itu asalnya diciptakan di alam lahut daripada hakikat cahaya Muhammad. Jadi, dalam setiap jantung mukmin ada satu titik cahaya asal. Jasad kau ni hanyalah sangkar dari tanah, tapi nyawa yang menggerakkan. Batin kau itu adalah nurnya yang Allah jadikan sebagai wasilah untuk kau kenal pencipta. Al-Qadi Ayat dalam kitab Al-Shifa menegaskan bahawa jasad Nabi Muhammad itu sendiri bersifat nurani, iaitu bercahaya sehingga tidak mempunyai bayang-bayang. Kerana kita ini umatnya, maka percikan hidayah daripada Nur Muhammad itu ada dalam jantung kita sebagai jambatan untuk kita sampai kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Miskatul Anwar menyebut, ada lampu batin yang lebih tajam dari mata kepala. Cahaya itulah rahsia Nur Muhammad yang Allah kirimkan dalam diri manusia sebagai fitrah. Bila kau berselawat dengan rindu, kau sebenarnya tengah menggilap cermin batin kau supaya cahaya tadi terpantul keluar menjadi akhlak yang mulia. Bila kau dah nampak kaitan nur ni dengan nyawa kau, baru kau faham kenapa nama Muhammad tu wajib ada dalam setiap penyaksian kita.